Rest in peace, Proton Persona. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi, Cikgu Zul, dalam channel Mikarnik. Hari ini kita nak membincangkan berkenaan dengan antara salah satu model yang laku juga antara line up model Proton, iaitu Proton Persona. Kita semua dah tahu, Proton Saga generasi yang keempat, brand new Proton Saga akan dilancarkan sekitar bulan 9 ataupun bulan 10 yang menggantikan Proton Saga generasi yang ketiga yang sedia ada, Proton Saga MC2 dengan platform yang baru, platform AMA, dinaik taraf dengan spek yang lebih padu, dengan teknologi yang lebih canggih, dengan engine powertrain yang baru. Semuanya kita dah boleh kata sahkan untuk Proton Saga generasi yang keempat ni. Cumanya ada dua model yang menjadi tanda tanya. Adakah Proton akan keluarkan dan teruskan legasi dua model ni, iaitu model Proton Persona dan juga Proton Iris. Tapi untuk video pada kali ini kita nak membincangkan, discuss berkenaan dengan Proton Persona. Kalau korang yang belum tahu, Proton Persona ni sebenarnya dah melalui 3 generasi. Haha, mesti korang confused kan? Mana datang generasi yang lain? Okey, kita throwback pada tahun 1993. Proton Wira dilancarkan. Pada waktu tu, di pasaran tempatan dikenali sebagai Proton Wira yang kita dah kenal lama kan. Tapi untuk pasaran ekspor terutamanya di UK, Proton Wira dijenamakan sebagai Proton Persona. Dekat sana ada Proton Persona, ada Proton Persona Compact, ada Proton Persona Coupe. Yang mana dekat Malaysia yang kita kenal adalah Proton Wira, Proton Satria dan juga Proton Putra. Dan kalau kita tengok daripada sejarah, generasi pertama Proton Persona ni adalah Proton Wira. Sekitar tahun 2007, Proton Persona atau dengan kod Proton Persona CM yang dilancarkan sekitar tahun 2007 menggantikan Persona generasi yang pertama. Untuk model Proton Persona CM ni, dia ambil daripada model Proton Gen 2. Proton Gen 2 ni adalah merupakan salah satu model buatan Proton yang pertama 100% tanpa collaboration daripada mana-mana pihak. Pada waktu tu, sebelum wujudnya Proton Gen 2 ni, Proton dah bekerjasama dengan Mitsubishi. Tapi selepas Mitsubishi keluar daripada Proton dengan R&D mereka sendiri menghasilkan produk mereka sendiri dan wujudlah Proton Gen 2 yang menggunakan nadi engine yang dibangunkan oleh Proton dengan kerjasama Lotus. Pada waktu tu, Lotus dah dibeli oleh Proton dan wujudlah Lotus Handling pada waktu tu. Engine pertama yang dikeluarkan oleh Proton yang kita dah tahu, yang kita dah kenal, iaitu Kempro Engine. Diguna pakai pada Proton Gen 2. Tapi pada waktu tu, dari segi eksterior, reka bentuk, Proton Gen 2 ni antara salah satu model liftback yang lawa. Macam kita tak sangka Proton dapat hasilkan reka bentuk kereta mereka sendiri dengan desain yang begitu cantik. Pada waktu tu ramai yang teruja dengan Proton Gen 2 ni. Cumanya bab enjin dia agak lemau sikit. Waktu tu Proton menggunakan enjin pertama mereka iaitu Kempro S4PH. Tapi untuk generasi kedua Persona yang menggunakan platform yang sama pada Proton Gen 2 cuma di-stretchkan menjadi sebuah sedan, Proton menggantikan dengan enjin Proton Kempro IAFM yang dinaik taraf lah daripada enjin S4PH daripada Proton Gen 2 yang agak lemau tu. Dan untuk model Proton Persona generasi yang kedua ni, Proton Persona CM, dia terletak dalam segmen C, sedan, disebabkan dengan spesifikasi dia yang melayakkan dia letaklah dalam segmen C. Dia punya saiz yang besar, dia mempunyai suspension multi-link dekat bahagian belakang dan juga disc brake pada bahagian belakang juga. Tapi masalahnya pada zaman itu, banyak segmen C sedan yang ada dalam line up model Proton seperti Inspira, Proton Oaja dan tak lama tu wujud pula Proton Preve. So ada lebih kurang 4 model segmen C sedan untuk Proton. Cumanya berbeza daripada segi tanda harga, tapi agak keliru kucak-kacir sikit daripada segi segmen. Namun kebanyakan kita tak kisah sangat berkenaan dengan segmen. Janji produk yang ditawarkan pada Proton Persona ni harganya bermilik, besar, very practical, handling sedap, comfort, tak menjadi masalah. That's why Proton Persona ni, Proton Persona CM antara salah satu model yang agak laku juga untuk model Proton selain daripada model Proton Saga. Dan kemudiannya pada tahun 2016, Proton membangunkan Persona generasi yang ketiga yang kita tahu sekarang ni lah, ataupun dikenali sebagai Proton Persona BH.
Proton Persona generasi yang ketiga ni diambil daripada model Proton Iris. Sebelum kewujudan Proton Persona BH ni, Proton Iris dah diperkenalkan dahulu. Dan engineer Proton terpaksa bekerja keras untuk men-stretchkan platform Iris ni menjadi sebuah sedan. Kebiasaannya kalau kita ambil daripada platform hatchback menjadi sedan, dia akan mempunyai nisbah proportion body pada bahagian belakang yang agak pelik, yang agak tonggek sikit. Seperti yang kita lihat pada model Pro 2 Beza dan juga seperti Mazda 2 kan. Dan aku boleh kata engineer Proton buat kerja yang bagus juga untuk mereka bentuk Proton Persona generasi yang ketiga ni tak nampak pelik sangat. Walaupun masih lagi nampak tonggek pada bahagian belakang, tapi engineer Proton berjaya untuk menstabilkan reka bentuk depan dan juga belakang pada Proton Persona. Dengan kemunculan Proton Persona generasi yang ketiga, meletakkan Proton Persona ni pada segmen B. Dan pada waktu tu barulah segmen model Proton ni dia agak tersusun sikit. Segmen A untuk Proton Saga, segmen B untuk Proton Persona dan segmen C untuk Proton Preve. Dan dari segi segmen barulah nampak lebih tersusun sikit kedudukan segmen model-model Proton. Untuk model ni generasi yang ketiga menggunakan enjin Campro juga, cuma dinaik taraf yang dijenamakan sebagai enjin Campro VVT. Walaupun dinaik taraf daripada segi enjin, tapi masih lagi belum selesai daripada segi bab fuel consumption. Dan disebabkan dengan itu, model Proton Persona ni dia mempunyai saingan yang hebat lah selepas kemunculannya Pro 2 Beza, yang juga memberikan practicality sebagai sebuah family sedan. Walaupun daripada segi segmen berbeza antara Beza dan juga Persona, daripada segi handling, comfort pun sangat-sangat jauh berbeza, tapi rakyat Malaysia lebih sukakan sebuah kereta yang praktikal dan juga yang paling penting menjimatkan minyak. That's why Proton Persona ni dia agak struggle sikit daripada segi jualannya untuk bersaing dengan Pro 2 Beza, instead berlainan segmen. Tapi Proton Persona ni antara salah satu model yang laku juga di antara line up model-model Proton. Dan persoalannya sekarang, adakah Proton Persona generasi yang keempat akan diwujudkan? Kalau kita tengok statement Proton pada sekitar tahun 2024, waktu tu Proton membuka pusat R&D mereka di Hangzhou, yang mana Proton sendiri katakan Proton akan develop semula model-model Proton seperti Proton Saga, Proton Iris dan juga Proton Persona. Itu statement yang dikeluarkan oleh Proton, yang mana kalau kita tengok Proton Saga akan dilancarkan pada tahun ini. So Proton Saga settle. Cumanya persoalannya sekarang, adakah Proton Iris dan juga Proton Persona ni akan dikeluarkan versi yang baru juga seperti model Proton Saga? Sebab sampai sekarang kita masih lagi belum terima apa-apa info kenaan dengan model brand new untuk Iris dan juga Persona. Bagi aku, model Proton Persona ni antara salah satu model yang agak penting juga untuk Proton. Tapi selepas kita tengok spek yang akan ada pada Proton Saga generasi yang keempat nanti, dengan powertrain engine yang baru, 1.5, teknologi yang baru, ada ADAS, ada 6 airbag, ada floating display, macam-macam lagi yang ada pada Saga 25, kemungkinan besar Proton Saga ni akan menjadi model yang menggantikan Proton Persona. Dan kita jangkakan untuk Proton Saga nanti akan diletakkan pada tanda harga sekitar RM55,000 ke bawah. Yang mana kalau kita tengok untuk harga RM55,000 tu adalah price point untuk Proton Persona. Dan sekarang ni untuk model sedan Proton yang lain adalah Proton S70 yang berada dalam segmen C. Dan Proton S70 ni harga dia pula serendah RM73,000. So macam agak mustahil untuk Proton keluarkan model Persona yang baru. Tapi mengikut apa yang kami terima lah kan, walaupun masih lagi belum disahkan, kemungkinan besar Proton Persona ni akan tidak mempunyai model brand new ataupun facelift. Tetapi untuk model Proton Iris, kemungkinan besar akan ada facelift. So, itu saja berkenaan dengan Proton Persona. Apa pendapat korang? Patut ke Proton bawa masuk semula model Proton Persona yang baru menggantikan Proton Persona generasi yang ketiga yang ada sekarang? Kalau kita nak tengok daripada segi chassis ataupun platform, antara Saga dan juga Proton Persona, chassis dan platform pada Proton Persona ni lebih mantap lah. Tapi kita tak tahu lagi platform AMA yang baru nanti. Semuanya akan terjawab selepas kemunculan Proton Saga 2025.